Dan pengalaman-pengalaman yang dikongsi dalam buku ini sebenarnya berdasarkan perjalanan beliau berulang-alik daripada Melaka ke Kuala Lumpur, Melaka ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke Melaka. Jadi beliau banyak bertemu dengan orang ramai dalam raga-ragam orang dalam bas, raga-ragam orang semasa bertugas. Jadi itulah yang menjadikan beliau membuka mata dan melihat bahawa masih lagi ada sesuatu yang tidak dibuat pada mereka-mereka yang bermasalah ataupun mereka-mereka yang dekat dengan kita. Jadi buku ini tampil untuk membandingkan bagaimana kita ini adakah memberi manfaat kepada diri kita, kepada orang terdekat ataupun kepada agama kita sendiri. Buku ini saya ikhlas, saya boleh katakan, kerana ia lahir daripada hati penulis itu sendiri, menjadikan buku ini sangat sesuai dibaca dan sangat menyayat hati. Ya, mungkin dah bertajuknya sebagai wartawan Islam ataupun sebagai seorang dalam bidang kewartawanan, dalam bidang masa komunikasi. Tapi buku ini amat sesuai untuk dibaca oleh semua golongan ataupun semua bidang, kerana kontennya mungkinlah pasal kewartawanan, pasal kehidupan Rasulullah ini sendiri. Tapi nilai-nilai itu kita boleh ambil, kita boleh terjemahkan dalam kehidupan kita. Jadi buku ini saya amat cadangkan kepada anda, kerana ia adalah satu pengalaman perjalanan seorang wartawan yang mahu melihat ada perubahan dalam bidang yang dia ceburi, dan juga merasakan bahawa kita perlu membuat perubahan. Tak kiralah siapa kita, tak kiralah sejarah hidup lampau kita masih ada peluang untuk membuat perubahan. Jadi buku ini saya cadangkan kepada anda untuk menjadi koleksi di rak-rak buku anda. Jangan lepaskan peluang untuk membaca naskah yang saya kira hebat ini, naskah yang jujur boleh katakan. Jadi insya-Allah bertemu saya pada masa-masa akan datang, kita akan mengupas, kita akan berbincang lagi buku-buku yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.